Ai. Buka je. Hai. Apa barang ai? Minta dapat oi. Wah. Gemuk lah sial. Dah sekarang awak eh? Hai. Luka ke? Hai. Tu ada kat makan 60. Aku 28. 28. Belakang tak apa. Apa? Sangkut tak. 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 Betul kan? Tengok baru. Power lah Anas. Bulu naik lagi. Sini. Ya. Baiklah, lepas tu dia diam. Okeylah hujan ni. Tak sia-sia. Aduh, pakai set baru ni. Pakai set baru. Serai geng. Kali ni besar sikit. Menekan. Double strike. Weh, banyak weh. Layan mik. Oh. Putuskan je Nas. Kali ni tak scam. Kali ni Amir tak scam. Pernah aku nunggukan dia. Tahu Amir. Mantap. Ini je baru padu. Oi, dah lama tak ada bunyi-bunyi. Ini macam lah 60. Oi, dah lama tak ada strike ni macam. Wow. Angin kuat geng. Kita masuk teluk sikit. Kejar kita. Dah makan Jal? Ya, tak ada. Ya. Baik. Assalamualaikum. Selamat pagi kan. Okay, welcome back to my channel. Ni hari pertama 2025 kita nak turun Pulau Batu Uteh. Tim pun dah gerak tu. So kita kata open season belum juga, tapi angin ada lagi. So, harap semua cuaca elok lah. So kita nak cari ikan lesen untuk 2020. Stay tune. Tengok ada hasil tak? Harap ada mana-mana. Dia binatang. Sedap ya? Sedap. Dia rakam mula tu pengai dia. Trip Batu Putih. Ui, kita dengan trip Master Jeep tu. Master Jeep tengah tengok betul ke set pakai ni. Jangan marah Master. Uish. Oi, ni kita nak tengok. Sedap Jal. Ringan Jal. Kalau tak nak nanti bagi tahu Dapat free gift kan? Terima kasih lah dapat free gift. Free gift benda. Free gift apa benda? Ini semua set-set bangsawan ni dia orang ni. Tengok set-set bangsawan tengok. Uish. Ini ada road travel road ke apa ni? Bukan. Yang travel road tadi. Ni undang. Dah. Tahu dah tu.
Kau pel benda tu. Kau makan pel ubat kuat dah. Jal, ni ada. Dah aku makan. Aku beli. Okay. Dengan trik. Ni trik otai babe. Uish, ada Coolman babe. Bawa Coolman ni. Aku nyetong tanggal lah dia punya handle. Bawa Coolman boleh? Lama tu tekong. Hoi, tekong. Sebaik tak puas ni. Sebaik tak puasa. Kira tahun ni okey lagi lah. Tahun ni tak kena yang bukan-bukan. Dia nak rekod aku tak puasa kan? Nanti tu. Motor. Samurai. Akunya ni handle ni dia dah tanggal. Pecah ni. Tak, memang satu je. Untuk kau bawa aminnya. Air batu dah beli tadi? Jal, ni kau punya. Kau dah nak makanan sihat. Aku tengok makanan dia. Oh, makanan sihat babe. Dia makanan sihat babe. Sejak empedu tak ada. Empedu tak ada dia makan benda-benda ni. Aku dah cakap pakai empedu ayam tak nak dengar. Ini bukan orang sihat. Ini orang gedik namanya. Gedik. Bukan main Tak, masalahnya makanan sihat okok betul-betul lalu. Bukan main pondok apa. Pondok apa? Kau tahu rokok paru-paru bukan bedu lain. Boleh dah. Bedu tak sampai asap. Doktor scan paru aku bersih. Doktor pun isap okok. Masih cerita dia doktor isap okok. Aku pening lah doktor isap okok. Loading. Atas tu macam naik sana ni. Ya. Ni 25 ni. Alam. Oh. Cun, ada lagi barang tinggal? Ini trik bukan kaleng-kaleng ni, trik otai-otai ni. Dengan Amir kan. Wah, Amir aku dah tahu lah ni. Dia special dia jig kecil. Nanti dia strike dulu. Pakai jig kecil. Kalau dia strike, kau kena tengok dia pakai jig kecil nanti. Wah, hajar orang lain tak strike nanti dia. Uish, geramnya kena tengok Amir. Aku mabuk lah. Hah? Macam mabuk lah. Tak apa, nanti kau baring ni macam apa kain buruk kat depan. Ya, tu dekat panggung depan. Jom. Loading. Alamak, bot baru weh. Kita merasmikan bot Didi yang baru ni. Oh, okey. Banyak tak sempat. Lepas raya pun. Tak apa, ni Anas dah cukup bersyukur ni Anas. Boleh dia baring. Ambil barang. Dalam boleh? Turun lah. Depan boleh depan. Aku turun dulu. Ini batang boleh depan. Ya. Yang itu kat bawah. Atas ni. Ya. Ya. Okey. Jalan kaki dah. Ready. Ayo belakang lah. Ada gotong ni. Oh, ada komen eh? Dengan komen ke nak jangan sini? Ni taruh je tu.
Komen depan lah. Aku depan. Dah mancing tu. Masuk. Nah, tong belakang. Tong komen tak sikit nanti. Gancu tu tak bawah je. Oh, selesa. Buat diri dah selesa, babe. Dah boleh bersantai ni. Ni kalau mau mabuk boleh ni baring. Ana nak bersantai dia. Dia ada toilet dia kan? Belakang kan. Aku dah kat Bujang ada toilet belakang. Macam tak biasa pula. Aku aja pun tanya. Yang ni kuat lagi. Dah betul ke? Kau tapi Kan lagi tu kuat angin tu. baru babe. Hari kamu tu. 21 21. 21 itu dah gempak. Pejal kata ni 14 ni halus ah. 14 14. Hari ni paling tinggi 14 betul? Betul. Tu Pejal kata 14 ni halus ni kata. Bontot kau. Dia risau dia selak pil lah benda ni. Jarang dia masa nak selak pil. Ada angler Bandar Tenggara weh. BT Caster. Bandar Tenggara Caster weh. Ada. Apa, Bujang ni dia memang suka main air. Yo je dia. Sini lah. Duduk sini. Ha? Tak apa, duduk sini boleh. Ha. Berempet-empet lah. Berempet-empet lah kau. Geram pula dia kat Bujang ni. Tak, member empedu tak ada ni. Kau jangan macam-macam. Empedu tak ada ni. Aku baca normal. Tapi baca tak normal je. Tak, tu je kak empedu ayam kita buang je. Kau taruh 3. Lebih kurang je. Asal Ibarat satu. dia jangan pecah je dia kat dia. Dia baik. Nanti baik je. Kalau nak air dia daripada hati tu kena slow-slow. Hati dengan pedal kan. Apa kena dengan berdua hati pedal? Dia dekat-dekat. Kau tengok dia tak pernah. Dia tak pernah anu ayam ni Jal. Aku geram tengok orang dua ni. Dia biasa hantar Aceh lah. Aku tahu dah. Ikan kerapu hantar Aceh. Padu baik. Padu baik. Mak mutih weh. Batu Malaysia. Jambatan tu pun putus baik. Putus mat batu. Besi dia tu. Ai. Bunyilah kuat. Yang meminta 5 tu dia kan dah tengok tu. Putus Memang kuat tu. Dapat dia kat tu. Ai. Jambatan maritim ni putus Lai. Kita sudah sampai di Batu Putih. Angin kuat weh. Angin padu. Apa itu tak pakai gumoku? Belakang ada, depan pun ada. Ini Moko. Lipatan. Dah lah. Pembuat 3 lebih baik. Lipatan. Ya. Hah?
First day. First jig ni, batu putih 20-25. Bismillahirrahmanirrahim. Kekok lah bot baru ni. Kekok bot baru ya dia. Lambat eh. Laju dia tolak bawah. Angin kan, angin bagus kan. Ombak kuat lagi. Burung. Ribu-ribu burung ni. Hujan je lah, hujan. Oh, ai burung tu. Gila banyak ni tu. Nampak burung. Ribu-ribu burung. Angin kuat lagi. Ha, Amir dah strike. Amir ke Anas? Kok Anas dah strike. Anas dah strike. Bahaya ni Anas strike. Anas ada suatu benda yang bahaya. Apa Anas dapat tu? Kita tengok jap Anas. First strike. Anas babe. Aku kena rekod Anas babe. Jadi. Tahu. Uish. Tak sia-sia tadi. Anas. Nah. Oi, master. Uish. Tarap ni. Betul udang tu. Awal member dia taruh udang. Baik lah. Baik master. Tu ada kat makan 60. Aku 28. 28? Belakang tak apa. Apa? Sangkut tak. 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 Betul kan? Tengok baru. Power lah Anas. Belum naik lagi. Sini. Ya. Jig kecil. Masalahnya jig kau dah tak ada Nas. Dia dah tak ada. Jig dah tak ada. Aduh, dia tanggal. Jig dah tak ada. Ring tu lah. Ha, dia masuk kat ring ni. Aduh. Pegang naik ya. Kalau tinggi ya bawah. Aduh, rugi lah. Ha, pegang Nas. Main list grip ada? Ada list grip? Jal. Ada. Jalan. First Jig hilang lah. hilang ada. Kamu lihat. Masuk sikit je. Alright. Kau master jig. Nas. Tanggal lah. Ambil sikit je sini. Jaga hancur. Ikan Anas. First day. Mantap Encik Master Anas. First ikan ni. Betul padu ni. Depan burung betul ni. Ibrahim. Ayo dah lah. Cetek betul ni.
Mari. Jal, mari depan Jal. Nak kau. Oh. Juta-juta burung. Tu ah. Mana ni? Tak nampak je kita ni. Cepat. Berhenti ni. Tak nampak je ke? Sebelah sini pun ada. Bawa dia laput. Apa serai? Ni asyik Anas ganas ni. Oi, ini hari-hari dia. Aku rasa awak dia cium dia ni. Nas tadi dapat cium ah? Cium Anas. Aduh ah. Dua strike, double strike. Oh, ini double strike ni. Aduh, dia masuk karang. Ambil kanan. Rabut. Rabut malah lah aku sini. Awet tak jadi cium lah. Sangkut tak? Karang ngide. Secukai yang pertama kita. Cukai kita yang pertama. Kena ke sangkut? Oh, okey. Ujal kena. Ujal kena. Sekejap. Ujal kena. Terror lah abang ni. Baru dah ni bujal. Bagus. Okey. Tengok je dah. Kamu bagus? Lah semangat nak rekod. Padan lah main air kat belakang. Di sana. Baiklah, di situ dia diam. Okey lah bujal ni. Tak sia-sia. Aduh, pakai set baru ni. Set baru. Ikan apa kat ini? Oh, sagai. Dia je muduk.
Jemur duk. Terror bang setelah kembalinya ke dunianya. Main air dah aku. Demi bujal. Main air kan tu. Keluar aja. Masuk air mata kail kau hujan. Okey. Mas. Buka ah, ambil gambar jap. Kasih. Jemodo bai, jemodo bai. Jemodo. Button drift ni. Waktu hidup stopper. Stopper. Waktu tekan. Tekan 1.0 je. Barang kita yang jalan. Dah. Sini je motor drift kita. Siap Kita try. Tekong strike oi. Oi, tekong strike oi. Mana boleh jadi tekong strike? Dah lama tekong ketok dia bagi. Tak nak naik. Sekejap. Ini hari aku memang jadi tukar rekod je. Tinggi ni. Kita rekod tekong je. Oh, bara lah satu. Ui. Kuat dia ketuk ni. Lepas sangkut tu ambil. Yang sangkut, saya yang ambil 3 lagi. Ni hari aku jadi cameraman dia. Rekod korang je ni hari Lagi Jal. Oh, Amir dah semangat wajah. Okay, Anas dia ada lesen dia tidur geram dengan Anas ni. Geram Anas. Angin kuat lagi. Ni sebelah dalam ni teduh sikit. Dah surut, kita dua orang. Oh, baru. Baru tu. Baru tu. Besar tu. Oh, baru. Minta dapat. Ada arus. Tu. Kau mana tu? Dia sangkut dekat ni. Hoi, nak punya grip. Kenapa bara oi? Wah, ai. Buka je. Hoi. Kenapa bara oi? Minta dapat oi. Wah. Gemuk lah sial. Dah sekarang awak eh? Hoi. Luka lah. Hoi. Pisang ke, strawberry ke? Pisang ke. Gambar ni. Abang tahun ni dah macam 4 ekor dah macam ni. Hui. Oh, besarnya geng. Kang-kang je macam tu. Padu mantap geng. Hui.
ada jebot. Jangan kena, jangan kena. Ikan apa ini? Sagai kah? Ikan comel, ikan comel. Boleh besok. Ikan sagai, ikan sagai. Ikan sagai comel. Jadi saya sagai comel. Anak-anak sagai babe. Hai, jadilah acara kita kan. Wah, tembikai. Wah, tembikai. La 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 la. Wah, tembikai. Sangkut. Ya, ini acara utama kita. Tengok pejan. Membuta. Anas nak ni eh? Nak tembikai eh? Ni acara utama kita Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Amir dah okey belum eh? Okey sikit? Tak sempat Nas. Apa yang sempat je tadi. Ya sungguh pun gini Nas. Manis ni. Bikai ni memang wajib. Balik tu dia dah makan lagi. Yes. Jel. Watermelon. Sila. Ini memang menu wajib babe. Dia puasa dengan hari ni. Sebab tu tak nak on trip satu Ramadan. Ke laut nanti. Kalau Ramadan tak apa. Nanti. Ya. Tengok. Manis ke tak Nas? Manis? Dia juicy. Ada garing. Siap ada garing ke? Juicy garing. Gula kopi. Juicy garing. Gula kopi. Gula kopi. So dia ada tembikai. Banyak bawah. Dia ada rasa watermelon sikit lah. Anas? Terus buat ada mantap ni. Sekarang aku dah cakap Nas, jangan menilai daripada lupa. Manis teruk babe. Abang Mandi. Dia punya apa? Dia punya juicy jahat. Juicy ni jahat. Abang Mandi. Janganlah pergi ke sangat makan mikai ni. Mikai ke? Half day. Ekong sudah kena lagi kan? Ekong sudah kena lagi. Sekejap. Ekong mana? Oh, menekan-nekan dia. Kejap eh. Second half. Kita baru nak setting casting. So. Oh, tak senang. Ya. Aku kena dia comel-comel dia. Makan bukan lama. Makan
Motor yang kerek tu. Geram Mantap, mantap. Sakai. Dia tanduk. Ini setup casting tu Tuna spike. Line 12 20 LB. Pakai setetik 5,000 XHARK. Ini ke tepi dulu. Bahaya semua ni. Jaga adik abuk. Jaga kau. Bismillahirrahmanirrahim. Kena. Aku dulu dah buang set tau dalam ni laut. Sangkut casting lah. Sangkut sendiri belakang. Sangkut tepi. Aku punya set tu, aku casting tu set aku. Aku pantat kau tadi kan. Ya. Oi, dah lama tak ada bunyi-bunyi. Ini macam lah 60. Oi, dah lama tak ada strike ni macam. Wow. Angin kuat geng. Angin kuat, kita masuk teluk sikit. Kamu tu apa? Tadi dah kumpau member ni. Come on Kita nampak ekor kau dari depan ni. Keling. Main lah. Oh, payah ni sagai ni. Dia mulut dia mudah pecah. Kan? Koyak, pecah. Sama lah tu, pecah koyak. Sabar. Aku tak nak layan kasar, nak kena layan lembut sikit. Alhamdulillah aku tak tubah. Sayang ikan payah ni. Jal. Ni lah. Ya. Aku badan memang tak kuat. Mana kau ada masuk mulut dah, nampak? Lagu. Nampak? Masuk mulut. Mantap. Sagai. Terima kasih Encik Azwandi. Inilah sagai kita. Sagai Pulau Batu Putih kan. Jadi angin kuat. 60 gram. Okey. Jom ambil gambar. Oh, kena. Tekong kena lagi. Double strike. Tekong kena lagi. Lucut. Aduh, aku baru nak pergi. Baru pun tak apa. Strike geng. Kali ni besar sikit. Menekan. Double strike. Wey, banyak wey. Kabut. Aduh. Kamu ke mana? Alamak, kali ni besar lah pula dia. Layan. Nek. Aduh. Apa ke putus ni? Dia jumpa karang dia ke? Putus ni? Hai, aku bukan main sayang lagi. Putus, jumpa karang ni. Aduh, hai. Bersayang-sayang dia pergi ke karang. Putus. Hai, ya, kena buli. Jal. Nak siap kunyah apa?
Siap punya. Lambat lah Sauk. Kaki kan? Wow, aku boleh turun dengan aman. Apa kena papan dulu? Dia ada muduk. Dia muduk weh. Ha ni. Dia muduk. Tangan tinggi tu. Dia muduk. Dia macam-macam sini Dekat air kocak. Banyak oh situ. Didi strike. Didi strike. Tekong strike lagi. Aduh, aku dah main casting pula. Tekong strike oi. Woi, jom dok lagi apa ni? Ada lagi. Aduh. Tidak tenang. Jangan juga dia. Boleh Mai. Come on. Naik tekong bunyi juga tu. Dia Muduk lagi. Nampak tu? Bulat. Muduk bulat pula. Aduh. Tadi je muduk. Dia muduk bulat. Anak sabotan. Oh, Anas. Sabar Nas. Nak suruh kita basah. Dia muduk bulat, babe. Oh, ini je muduk ni makan sotong ni. Ni pulau punya banyak ni. Dia muduk. Metal jack berat buntut. Siapa? Amir strike. Amir Anas. Siapa strike kau? Jom. Amir strike. Jauh dah pula jig ni. Tolong ambil jap. Jal. Mantap ni. Usaha tanpa kenal reti penat lelah membuah hasil. Oi, Anas. Borang ni Anas? Borokon. Tak pernah buang je ke laut. Tak pernah. Tahan lepas tu buang. Meh. Monster meh. Dia mudah je mut. Oh ni. Oh kalau giling-giling ni. Kerapu tak siap. Sorry, kerapu bara. Ada sangkut sana. Dia masuk bawah. Kali kedua Amir scam. Sabar. Ya, meja luar. Woi. Keluar bunyi drag sikit. Jadi. Di. Tangguh di. Tangguh Amir ya? Tak. Ya. Jamnya diikat. Oh, harga jap. Sangkut Aduh, bening.
Kiri kanan ni, mana satu kena ikan ni? Hara jap. Kalau tak ada lepaskan sana jap. Wah, kabut. 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 Aduh, jam kejap ah. Jam kejap. Putus. 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 Asal kena ni tu. Laga mel. Balik pukul 9. Layan meh. Oh. Putuskan je Nas. Kali ni tak scam. Kali ni Amir tak scam babe. Pernah aku nunggukan dia. Tahu Amir. Mantap meh. Ini je baru padu. Okey. Sahur. Jangan sahur jangan. Tak mi. Kami menunggu dari pagi ni. Padu mantap. Mana dia terbang hanya di belakang punya. Ini dia. Ebek apa? Ebek tu. Ebek. Amir pelik-pelik weh. Kau memang suka ebek kat sini. Pelik. Ya, nanti takut lagi. Sikit gini. Akhirnya. Ebek Amir. Amir. Hei, mana ada orang dapat ebek sini? Dapat ebek, beb. Nak meh. Aduh. Pelik-pelik lah Amir petang-petang. Okey, kat sikit meh, tengok. Tengok ebek dia. Oh, nampak dia pakai jet kecil-kecil je sini. Ini dia memang dia dapat kat sini ni, ebek. Okey, baik meh. Jom, habis dah pancingan kita kali ni. Dapatlah kita lauk. Kita buka puasa kawan. Batu putih. Biasa tu batu putih. Batuan tengah. Batuan tengah. Batuan tengah. Wah, angin kuat lagi ya. Adalah hasil kita untuk trip kali ni. Jadi kita tengok hasil dia kan. Hoi. Habis sudah trip. Apa ada lesen? Ada lesen Rajal? Ini makan angin. Makan angin? Okeylah. Nanti kita makan angin lagi eh. Jom gak balik. Kemas. Tepung dah ni. Angin padu kan. Berapa dah? 7.30. 7.30 pun sampai jeti. Jeti Sungai Musuh.
So dah buat didik. Dia tahun bila kita beli kan. Bagus. Ada nak improvement. Sikit dah. Ni ada customer dia baru. Kau tengok lah tiang-tiang ni pun boleh GB ni tu lah. Kuat ke hasil kita. Hasil kita adalah sikit. Adalah hasil kita sikit. Tak banyak, sikit. Adalah hasil-hasil. Aduh, tengoklah gambar status tu. Cubalah komen-komen sikit. 4 kilo 2. 4 kilo 2. Ini dia yang king. 4 kilo 2 kan. Dah patut lah. Jual. Lain, lah. Alright. Ini dah hasil kita. Sini lah, kita kena ambil gambar dulu. Ini siapa lah ambil? Aku tahu Amir ni ambil. Apa tak? Kenapa aku tahu kelepas ambil? Ini kerapu ni sikitnya seksa ni. Kerapu ni dia dah sempat mati kat bawah dulu. Sebab jauh sangat. Aku tengok orang tu layan tadi. Ebek, Amir ada dapat ebek. Oh. Cakap dalam video. Saya dekat sini. Mana dia cakap sendiri. Nanti aku keluarkan video yang pakai botol tu. Kau tengok ah. Banyak sebenarnya khazanah video tak terkeluar. Buat sehari cukup ah. Lama tak naik dari. Okay, settle. Inilah hasil kita. Ada king. Merah ni macam mana kira ni? Kira macam mana merah kita ni?